Kenapa ada lendir kat atas meja kita ni? Tengok tu, dia mula bercahaya. Tengok ni korang, kita ada mystery box Shin Monster. Dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kita ada mystery box Shin Tails. Mana dia dapat laser ni? Dan kita juga ada mystery box Shin Sonic. Korang, dia cuba gigit korang tadi. Dan kita ada juga kotak Shin Amy. Tolonglah, jangan aku. Ciuman dari raksasa. Dan kita juga ada mystery box Shin Knuckles. Shin Knuckles, bawa bertenang. Dalam mystery box ni mesti ada benda hidup dan sangat jahat. Apa kata sekarang juga kita guna tukul besi ni, pecahkan mangga ni dan tengok apa ada kat dalam. Kejap korang, ada orang call aku. Hah? Shin Sonic call aku. Jom kita jawab. Kalau korang buka mystery box rahsia tu tanpa cukup like, aku akan datang dan makan korang. Matilah kita. Kita akan dimakan. Shh, jangan panik. Okey korang, kami perlukan bantuan korang. Tolong dapatkan 15,000 like untuk video ni. Tu je cara kita boleh tengok kat dalam. Dan tu je cara kita boleh selamat. Tapi buat masa ni, jom kita buka mystery box Shin Sonic. Kita tengok apa ada kat dalam. Korang, cuba tengok ni. Ada cermin mata gempak gila. Kenapa benda ni ada kat sini? Entah, biar aku try pakai. Alah, ni cermin mata biasa je. Tak ada apa yang gempak pun. Tengok ni. Ada tulisan dan lukisan Shin Sonic. Kat sini tulis, tutup lampu. Mungkin cermin mata ni berfungsi bila lampu ditutup. Jom kita test. Sekarang kita kena tutup lampu. Korang! Aku boleh nampak semua benda. Aku boleh nampak dalam gelap. Ni cermin mata night vision. Gempak gila. Terang macam siang. Aku tak nampak apa-apa pun. Korang, jom korang pun try pakai. Macam ni lah cermin mata night vision berfungsi korang. Aku dengan Evgen langsung tak nampak apa-apa. Ada benda sentuh aku. Kau ke tu? Tak. Ada benda sentuh aku juga. Kau ke? Tak. Korang, cuba komen kat bawah. Korang ada nampak sesiapa tak kat belakang kita orang? Okey, jom buka lampu. Alamak korang, sorry. Aku lupa nak tanggalkan cermin mata korang. Tak boleh pakai benda ni bila ada cahaya. Okey, jom letak tepi dulu dan tengok apa lagi ada dalam mystery box ni. Korang, tengok apa aku jumpa. Kawah ajaib. Gempak weh. Sekarang kita boleh buat magic. Ada arahan sekali. Jom kita baca betul-betul. Kita perlukan kawah, kita dah ada. Dan juga beberapa bahan. Mungkin dah ada kat dalam ni. Tak ada apa pun. Macam mana nak buat magic ni? Okey, kita kena cari sejenis eliksir. Kat sini ada eliksir. Yang ni ke? Cantik. Cuba tengok. Ada tak serbuk warna pink kat situ? Kejap. Yang ni? Ya, gempak. Dan kita perlukan bulu pelepah ajaib. Ya. Bulu pelepah pun ada kat sini. Cantik. Jom buat magic. Kita kena campurkan semua ni dalam kawah. Okey korang, jom. Kita ambil eliksir ajaib ni dan masukkan dalam kawah kita. Aku rasa ni dah cukup. Buka serbuk ajaib ni dan tuangkan. Aku rasa ni pun dah cukup. Dan yang terakhir, bulu pelepah ajaib. Mana magicnya? Hello, kawah ni rosak ke apa? Kena kacau kot. Tak jadilah korang. Tak berkesan. Okey, jom kita baca arahan ni betul-betul. Mungkin kita ada buat silap. Ambil bahan, campurkan dalam kawah. Tengok ni, tongkat sakti. Aku tak perasan pun. Kita perlukan tongkat sakti. Baru boleh buat magic. Cuba tengok, kod-kod ada kat dalam tu. Aku pun tak perasan tadi. Ni dia. Jom. Magic. Korang, ada benda nak jadi ni. Sembunyi. Fuh.
kuat gila letupan tu. Tengok ni, ada patung Shin Sonic. Maknanya kawah ajaib ni bagi kita patung Shin Monster secara random. Dan kita bernasib baik dapat Shin Sonic. Gempak kan? Muka dia nampak jahat gila. Apa yang kau takut sangat? Ni patung je pun. Tengok ni. Dia cuba gigit aku. Tengok tu, dia lari. Biarlah korang. Jom kita tengok apa lagi ada dalam mystery box ni. Okey. Ada benda ni. Korang, cuba tengok. Apa benda ni? Asal kau ni kan bungkusan makanan. Kat sini tulis sarapan Shin Sonic. Harap-harap ada benda sedap. Aku pun tengah lapar ni. Cepatlah buka. Kenapa ni? Korang, dalam bungkusan ni ada otak. Tengok ni. Okey, aku cuba keluarkan. Kejap. Ni bukan otak betul pun. Yang kau menjerit tadi kenapa? Ni mainan je. Lembut, squishy. Aku ingatkan Shin Sonic makan otak untuk sarapan. Nah, pegang ni. Jom kita cuba tarik. Evgen, kau dah kenapa? Asal tarik kuat sangat. Kau yang suruh tarik. Tapi tak adalah sampai macam tu. Kan dah meletup otak kita ni sebab kau. Jom tengok dalam kotak kod-kod. Ada satu lagi. Jom. Ada mulut dengan gigi kat dalam tu. Pastikan korang like dan buka mystery box rahsia tu. Kalau tak, aku makan korang. Macam mana kau nak buat? Kau tu mainan lembut je. Mainan Shin Sonic tu dah koyakkan kotak. Shh, diam, bawa bertenang. Jom kita tengok. Entah-entah korang dah cukupkan like. Dan kita boleh buka mystery box rahsia tu sekarang juga. Tengok ni, tinggal lagi 10,000 satu like. Matilah kita. Kita akan dimakan. Korang, tolonglah like. Kalau kita orang kena makan, kita orang tak boleh buat video best macam ni lagi. Korang, terima kasih banyak-banyak. Korang baru je hancurkan rantai merah tu dengan like korang. Okeylah, jom kita buka kotak lain dulu. Kita buka Shin Knuckles. Kotak ni lagi berat dari yang tadi. Okey. Korang, tengok ni. Ada tanah kat dalam ni. Ni bukan tanah biasa. Ni kubur Shin Knuckles. Betul tu. Korang, Shin Knuckles ditanam bawah tanah ni. Evgen, tengok tu. Ada benda cuba keluar. Tu zombie Shin Knuckles. Lari. Kejap. Tangan ni dah tak gerak. Pelik betul. Okey, jom kita cuba sentuh. Oh. Ni bukan tangan betul. Ni mainan. Betul korang. Ni mainan Shin Knuckles. Ada benda kat dalam dia. Okey, mesti boleh buka ni. Dah buka. Okey. Ada benda kat dalam. Korang tengok ni. Ni bahagian badan Shin Knuckles. Jom kita pasang. Tapi ada bahagian yang hilang ni. Entah-entah ada benda dalam tangan tu. Kejap. Ada penutup kat sini. Apa ni? Ada bungkusan lendir hijau. Dan kat dalam dia ada satu bahagian. Jom keluarkan. Geli gila weh. Macam hingus zombie. Okey, nah, pegang. Okey, jom. Kita sambungkan badan dengan kepala, pasang kaki, tangan dan siaplah patung Shin Knuckles kita. Gempak kan? Dia hidup ke tadi? Okeylah, jom kita gali lagi. Kok ada benda lain? Okey. Tengok ni korang. Ada bungkusan. Gambar Knuckles. Okey, jom keluarkan. Nampak macam biskut. Kat sebelah sini pula tulis ni Potion Shin. Dia tukarkan versi biasa jadi Shin Monster. Kita takkan rasa benda ni kan? Buat apa nak jadi raksasa Shin? Kenapa pula tak nak? Jomlah, mesti gempak. Aku memang tak nak. Suka hati kau lah, tapi aku nak cuba. Okey, kita keluarkan biskut ni. Bau dia sedap gila. Bau halia. Okey, jom rasa.
Macam ada benda jadi je. Aku dah jadi raksasa Shin. Dia nak makan aku ni. Rasanya aku dah kembali normal. Kena lari ni. Sabarlah. Aku makan sikit je. Dah, aku dah normal. Jom tengok apa lagi yang tertanam dalam kotak ni. Ada benda keras kat sini. Dan besar. Jom keluarkan. Keluarkanlah. Ada peti besi lah. Jom kita buka. Terkunci. Kena pakai kod ni. Okey, Mac, aku tengok. Kau ada benda dalam kotak ni. Okey. Tak ada. Kotak ni kosong. Tak ada kod pun. Tengok ni. Ada petunjuk. Kena jawab soalan. 2 cincin Shin campur 3 cincin Shin jadi berapa? Kat bawah ni ada pilihan jawapan. Dan sebelah dia ada kata laluan. Kita kena pilih jawapan yang betul untuk buka peti besi ni. Aku rasa jawapan dia 9. Aku pula rasa 4. Macam mana 4? Nombor tu pun tak ada kat sini. Ya ke? Alah, silap kot. Korang, tolong tulis kat komen. Korang rasa 2 campur 3 jadi berapa? Tolonglah, kita orang perlukan bantuan korang. Kita orang akan baca komen korang sekarang juga. Okey. Jawapan dia 5. Terima kasih korang. Okey, jom tengok kat nombor 5. Kata laluan dia 8459. Okey. Kita masukkan 8459. Dah buka! Kita dah kaya! Ni berlian Knuckles! Korang tengoklah betapa cantiknya benda ni! Hoi, berhenti! Nanti! Kau takkan dapat kejar dia pun! Okey, tak apalah. Tengok ni korang. Ada satu barang terakhir dalam kotak ni. Ada nota. Okey. Dia tulis, pastikan korang buka kotak rahsia. Korang takkan menyesal. Gempak kan? Kau pasti ke nota ni boleh percaya? Dia tulis pakai darah kot! Entahlah. Jom tengok berapa like lagi tinggal. Korang tinggal 1 like je lagi. Lepas tu, rantai oren ni akan hilang. Cubalah sekarang. Memang menjadi. Nampak tak korang? Tolong jangan lupa tekan like. Kita orang memang perlukan. Buat masa ni, jom kita buka mystery box Shin Tails. Korang cuba tengok ni. Dalam kotak ni ada lembu macam ni. Buat apa dia kat sini? Tails kan jurutera. Mesti Shin Tails pun jurutera juga. Ni mesti salah satu ciptaan dia. Cari butang dia. Okey. Wow! Gempaknya buih sabun ni. Tengok betul-betul. Ni bukan buih sabun. Warna dia putih semacam. Asal buih sabun ni bau susu. Ni memang susu pun. Gempak gila. Buih sabun susu. Ni baru teknologi. Okey, jom tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Tapi sebelum tu kena kemas dulu. Okey, jom kita tengok. Tengok ni, ada kotak. Kotak bijirin dari Shin Tails. Kat sini tulis ada patung rawak dari dunia Sonic kat dalam. Gempaklah. Okey, jom buka. Korang cuba tengok ni. Ni cincin sarapan. Nampak macam cincin Sonic lah. Okey, kena tuang kat mana-mana ni. Jangan atas meja. Tuang dalam pinggan. Okey, nak. Wow! Korang, kita bernasib baik gila. Kita dapat Sonic emas. Ni memang jarang jumpa. Wow! Aduh, patung Sonic tu dah lari. Kau buat apa tu? Buat apa lagi? Nak tuang susu dalam bijirin ni lah. Oh, menarik. Teruskan. Gempak kan? Kira macam susu sentiasa ada kat tangan korang. Boleh hulur kotak tu tak? Boleh je. Okey, jom kita tengok apa lagi ada kat sini. Sedapnya benda ni. Ada kotak kat sini. Ada gambar Shin Tails. Lepas tu ada lukisan shilling. Kena pakai shilling ke? Kejap, aku ada simpan satu.
Ha, ni dia. Seketul Bitcoin. Okey, kena letak kat mana-mana ni. Katakanlah kat sini. Tails, jenguklah. Dia ambil shilling aku. Entah-entah ni tabung kod. Okey, kita cuba lagi sekali. Ada shilling tak? Okey, kalau tak ada shilling macam mana? Ha, padan muka, aku tipu kau. Evgen, berhentilah makan. Kita ada masalah ni. Jom lari dari sini. Korang, Shin Tails dah pecahkan tabung tu dan sekarang dia tengah cari kita orang. Kau dah kenapa? Tu bijirin aku. Jangan sentuh. Kau gila ke? Bahaya tahu tak? Kita tunggu kejap. Kod-kod dia pergi. Macam berkesan je. Jom pergi tengok. Nampak macam dah pergi. Tapi dia habiskan bijirin aku. Alah, biarlah. Kotak ni dah kosong. Maknanya kita boleh buka mystery box seterusnya. Korang, kita ada mystery box Shin Amy dan juga mystery box rahsia. Tapi nak buka tu kena kumpul 1000 like lagi. Tolonglah tekan like banyak-banyak. Kalau tak, kita orang mati. Betul tu korang. Nyawa kita orang kat tangan korang sekarang. Jadi tolonglah tekan like. Buat masa ni, jom kita buka mystery box Shin Amy. Ada benda besar kat sini. Korang, tengok ni. Ni sangkar haiwan peliharaan. Tulis kat sini, haiwan peliharaan Shin Amy. Wow. Ada benda kat dalam tu. Kita takkan buka benda ni. Kenapa pula? Mesti haiwan peliharaan Shin Amy tu raksasa. Betul juga cakap kau. Okeylah, kita tak payah buka. Tengok tu, Shin Amy dah datang. Mana? Tak ada siapa pun. Asal kau keluarkan benda ni. Alah, relaxlah. Bukan raksasa pun. Ni cicak je. Cuma warna merah jambu pula. Mana dia lari tu? Entah, tapi dia laju gila. Okeylah. Nampak macam tak bahaya pun. Jom tengok apa lagi ada kat dalam. Jom. Ada lalat. Ha, tu pun cicak tu. Okey, jom tangkap dia. Dah lari. Laju betul dia. Okeylah, cicak tu tak adalah bahaya sangat. Lagipun bagus juga dia tolong tangkap lalat. Jom tengok apa lagi dalam kotak ni. Okey, ada kotak bentuk hati. Kat sini warna merah jambu pula tu. Tulis, dari Shin Amy untuk Shin Sonic. Mesti dia nak luahkan perasaan kat dia. Jom buka, tengok apa ada kat dalam. Biar betul. Oh, tengok tu, ada kertas. Okey, jom kita buka. Hahaha, terkena. Ni prank je. Shin Amy nak kenakan Shin Sonic ke? Diorang kan macam bercinta. Entah-entah raksasa memang luahkan perasaan macam ni kot. Pelik gila. Okeylah, jom tengok apa lagi ada. Ada satu lagi kotak kat sini. Ni slime dari Shin Amy. Jom buka. Fuh, busuknya. Bau macam ikan busuk. Entah-entah ada benda sembunyi kat dalam. Jom kita keluarkan. Okey, aduh, aku rasa nak muntah ni. Tak ada apa-apa pun. Fuh. Korang, tengok ni. Slime ni bertukar jadi tanda soal. Entah-entah ni petunjuk. Suruh kita buka mystery box rahsia tu kot. Mungkin juga. Tengok tu. Slime ni mula bercahaya. Dia bertukar jadi patung Shin Amy. Betul tekaan kita. Korang yang busuk sebenarnya. Asal semua benda nak lari ni? Tak tahu. Korang. Kotak ni kosong. Jom tengok berapa like tinggal kat mystery box rahsia ni. Korang, tinggal 1 like je lagi. Tolonglah tekan supaya kita orang tak kena makan. Korang, ni Shin Sonic XC.
Versi Sonic yang paling jahat. Kenapa semua orang suruh kita orang buka kotak ni? Menakutkan betul lah. Memang bahaya. Tapi kita orang buka demi korang. Korang ada butang merah kat sini. Tulis kat sini, seruan raksasa Shin dari Shin Sonic XC. Maksudnya, kalau tekan butang ni, semua raksasa Shin akan datang sini. Apa kau dah buat ni? Fuh, nasib baik patung je. Jom tengok apa lagi ada dalam mystery box ni. Okey, ada satu botol kat sini. Tulis kat sini, spray berguna untuk raksasa Shin. Jadi ni benda yang boleh tolong diorang. Boleh tukar raksasa Shin jadi biasa. Mari kawan-kawan, aku selamatkan korang. Sabar sikit. Macam ada benda tak kena je ni. Lari! Shin Sonic XC sengaja letak spray ni dalam kotak. Ni perangkap. Dan kita dah terkena. Korang, sementara diorang tak perasan kita, tolong tengok video ni atau video yang ni. Video ni memang best. Kita orang hampir mati kat situ. Dia orang dah perasan kita. Lari!